Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Muhammad Wafi Darwish bin Muhammad Badli, wartawan SKBK Channel, peneraju maklumat anda. Pada hari ini, kejohanan merentas desa Sekolah Kebangsaan Bukit Kenak telah diadakan. Kejohanan mentas desa peringkat SKBK telah dijalankan dengan jayanya. Aktiviti senam aerobik dijalankan sebelum memulakan kejohanan. Wah, tengok tu, seronok dan sihat. Kejohanan ini melibatkan semua guru dan murid bermula tahun 1, tahun 6 dan PPKI. Latihan selama 2 hari membangkitkan lagi semangat membara murid untuk bersaing hebat. Tuan Guru Besar bersama GBK melepaskan murid mengikut tahun. Dia pasti menunggu di bundaran depan stasiun, di tempat yang seperti biasa. Faktor keselamatan murid turut diutamakan. Terima kasih PDRM, PIBG dan semua yang terlibat. Suasana dan pemandangan desa yang indah dan cuaca yang redup. Ternyata semangat kesukanan murid-murid sangat membanggakan. Saatnya turun dari bis di kemacetan. Marilah diriku demi cinta ini menyeberangi jalan, hembusan nafasnya masa muda. Cinta itu kapanpun selalu tidak terduga, keberlanjutan yang tak wajar daripada diri. Assalamualaikum Cikgu. Apakah objektif kejohanan ini diadakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik yang bertanya soalan. Bersama dengan saya, Guru PK Co-Curriculum Cikgu Muhammad Junid, dan juga sebahagian daripada peserta kejohanan merentas desa SK Bukit Kenak bagi sesi persekolahan 2025-2026. Jadi alhamdulillah, dengan cuaca yang mengizinkan kita untuk memustaidkan kejohanan pada pagi ini, walaupun di awal tadi hujan, tapi alhamdulillah Allah Ta'ala memberi kemudahan untuk kita sama-sama berlari di lapangan yang telah ditetapkan, dan semuanya berlangsung dan berakhir dengan kesempurnaan. Syukur alhamdulillah. Jadi objektif, tanya objektif kan? Objektif kejohanan kita yang kita lakukan pada hari ini, yang pertamanya adalah untuk melahirkan murid-murid yang sihat, mempunyai keupayaan untuk menamatkan larian. Kalau tahap 2 tahun 456 sejauh 4 km cikgu dah. 4 km lebih, dan tahap 1 2.8 km. Alhamdulillah. Jadi di kalangan murid kita ni 90% saya nampak sihat dan berjaya menamatkan larian. Itu objektif yang pertama kita. Kerana badan sihat, otak cergas. Yang keduanya adalah untuk kita mencungkil bakat di kalangan peserta untuk mewakili pasukan sekolah. Seramai 5 orang peserta lelaki dan 5 orang peserta perempuan yang akan menyertai kejohanan merentas desa peringkat daerah yang akan berlangsung pada hari Khamis ni di
SKLKTP Tenang. Jadi kita minta peserta yang terpilih nanti akan menunjukkan keupayaan yang hebat dan seterusnya berjaya mewakili daerah Besut ke pertandingan peringkat negeri yang akan berlangsung selepas tamat cuti sambutan Hari Raya Aidilfitri. Alhamdulillah. Dan objektif tadi, tapi saya nak ambil sedikit untuk mengucapkan jutaan terima kasih terutamanya kepada Kepala Projek GPK-ku kita, Cikgu Joni. Terima kasih diucapkan. Dan seluruh jawatankuasa kerja, sama ada jawatankuasa kerja guru, AKP, kebersihan, keselamatan dan kantin juga yang sama-sama memberi sumbangan terbaik untuk kita menjayakan kejohanan yang berlangsung pada hari ini dengan jayanya. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Siapa dapat juara? Ya. Cemerlang dalam genggaman. Wah, tahniah diucapkan kepada para pemenang. Kepada yang belum berjaya, jumpa lagi di tahun hadapan. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Wafi Darwish bin Muhammad Badli, peneraju maklumat anda. Tahniah kepada murid yang berjaya mewakili SKBK dan tahniah kepada guru-guru yang hebat. Setia menjagamu untuk selamanya. Cemerlang dalam genggaman.